I think selain daripada faktor-faktor seperti yang I nampak dari segi program ni ialah micronutrition. Satu lagi benda yang paling penting juga ialah makronutrisi. Makronutrisi tu maksudnya the good fat, lemak yang bagus, protein yang bagus dan juga lactose punya karbohidrat yang dia akan dapat. Is benda-benda yang babies ni memang senang nak hadam. And maksudnya bila datang daripada susu ibu ni memang sebati dengan nutrition apa diperlukan, dengan syarat ibu-ibu juga makan betul-betul makanan-makanan yang berkhasiat. Jangan pula lepas lahir je, okey dah lahir lah, okey aku nak makan fast food. I nak makan benda-benda yang kadang-kadang ada yang nak makan benda-benda yang jajan je. Tapi ada juga ibu-ibu yang rasa macam okey I just nak lose weight. I tak nak makan benda-benda yang berkhasiat. Mungkin sebulan 2 bulan dia katakan dalam waktu pantang. And then after that over. So bila lepas waktu pantang tu kualiti susu tu makin jatuh. Drop. Betul. So bila kualiti susu tu drop, apa yang akan berlaku is even baby pun